channel YouTube Geng Tayar Besar. Aku ada baca komen korang minta aku buat projek motor balik Untuk cerita dia, GTB dah tak ada tau. Tim GTB dah tak ada. Rafiq sekarang dia kerja dengan Rizal Razak, jadi PA Rizal Razak. Kocat dia kerja dengan KBG Motorsport ke Berg untuk videographer tingkat perik. So sekarang yang ada makcik ni je lah. So kalau korang dengar suara dia yang annoying tu, korang halalkan je lah, sebab dia yang nak pegang kamera sekarang. So aku tengah train Puteri Bulan. Asal cakap tak payah cakap. Nampak suara dia dah keluar. Tak cakap apa-apa pasal. Okay, suara dia dah keluar. So sekarang ni kalau korang tengok beberapa bulan ni aku banyak sibuk dengan Impak Maksima, dan juga aku menyiap balik buat balik video RX-7. Okay. Diamlah. Okay, restart. Tak. So kali ni, untuk hari ni aku nak ajak korang ikut aku. Kita kan ada R34 ni, lama dah R34 ni tidur lah, maknanya tak pakai. So kita ada projek, kita ada event Super GT Japan. So kita kena letak dekat booth Petronas. So dia orang minta lah aku buat delivery, bagi meriah sikit kan. So hari ni kita keluarkan kereta, kita nak hantar cuci, kita nak buat stiker, dan kita nak hantar kereta pergi Sepang. Korang ikutlah aku. Untuk yang bertanya tentang konten motor ada lagi, ada banyak yang dah terjual, tapi ada lagi sikit. So nanti kita akan fikirkan konten apa kita nak buat dengan motor. Cuba korang komen, korang nak tengok aku buat konten apa dengan motor, ride ke? Jangan minta projek. Pasal projek tak ada duit babe. Tak larat lah nak keluar 30,000. Lepas tu tak ada return, tak ada view, tak ada apa. So kita start out sikit-sikit dengan konten kereta, kita select konten motor. Lepas tu kita tengok balik, kalau view okey, kita buatlah motor balik. Betul tak? Boleh tak? Boleh tak ikut aku? Tinggal aku seorang ini. So cut dulu, kita tengok apa jadi hari ni. Untuk 2026 kita main kali lain. Kamu dah cak ni 5 tahun ada. 21 4 tahun dulu. Baby tengah apa ni? Dekat sini dah turun kan? Siapa ingat tong stiker? Budak-budak Gen Z mungkin tak ingat tapi macam kita orang dari tahun 2000 tahun 2000 sampai tahun 2025, 25 tahun, inilah stiker yang orang kata OG. Tempat buat stiker OG. Budak-budak main kereta, main motor mesti tak kenal tong stiker. So ni apa dia? Tempat lama kita start main lah, tengoklah geng-geng di sini. Tak berubah, kita kenal. Tak berubah. Dulu kita main stiker memang start dari sini lah. So kita balik kat tempat lama kita nak cuba buat delivery untuk kita punya 3-4. Korang tengok, mungkin kita akan buat design simple tapi nice. Tak nak terlampau heavy sangat lah. Tak nak terlampau heavy sangat. Zaman dah berubah, zaman sekarang orang dah tak main lah dia dulu. Satu saja. Yang kami apa? Best je. Ini nampak lagi besar lah. Tapi ini mau nampak, ini malam, ini mau naik berapa yang baru mau start. Okey. Selepas 3 jam lagi. kereta kita dah siap. Jom korang tengok. Aku sebenarnya nak buat dia macam mainan sikit, tapi ada ikut balik delivery F1 sebenarnya, tapi kita improvise lah. So 1, 2, 3 sini. Macam nanti tak.
tanpa aku membuat livery yang serabut, kita pakai livery yang simple dengan ada logo Petronas System, ada dunia tayar, ada tu je lah. Ada tu je lah. So kaling hijau Petronas dengan putih, hitam, yang dia 01 lah. Sebab kita hasil pada yang satu. So sekarang kita tengok beauty shop. Saya nak tangkap konten tu susah. Okay, kalau ikutkan 2021 kita buat Petronas. Tak ada mic, kena dekat. Kita buat Petronas dengan motor ni 2021, 22, 23, 24. Lepas tu kita buat check tone untuk Petronas Urania 2004 ujung 2025. Dan ni yang terbaru lah, Petronas Sintium. So ada Petronas Sprinter, Urania dengan Sintium. Kalau kata tak sayang Petronas lagi, tak tahulah nak cakap yang mana. So inilah pencapaian dia. Sebab kata Hamzah, influencer bukan pekerjaan inilah pekerjaan aku, babe. Aku bawa brand, bawa pergi event, buat shooting filem, buat konten dengan brand Petronas. So thank you Petronas. Thank you juga kepada viewers. Aku cuba menaikkan semangat balik untuk adakan lebih banyak konten dalam channel GTB. Kita teruskan sokongan kepada JTB. Bye.